Hi guys, Wilson from Nizopoo sini. So hari ni kita nak introduce ini salt test kit. Ini salt test kit from Singapore punya. Panggil Trans Instruments. So sini ialah dia punya produk. Ini dia punya sensor. Okay. Nanti kita tunjuk aja macam mana dapat dia punya bacaan dari sini. So sini ada 3 air kosong. Clear water, clear punya, clean punya. So ini kita tambah salt. Ini ialah salt 2 punya garam material. Okay. So ini kita tambah, ini tambah 1 sudu, ini tambah 2 sudu. Tengok pembacaan. Okay, so garam sudah clear dah. Okay, ini first you tekan sini, on. Tekan on dah, ini adalah PPT, parts per trillion. Sekarang ialah 0.00. So masuk sini, okay, tekan. Okay, dia akan reading. Selepas tekan terus masuk dalam air lah. Lepas tu dia akan bacaan berapa. Okay, ini 00 kerana ini tak ada garam. Okay, next one, press. Okay, masuk ini dalam. Bagi dia blink dulu. Nanti ada beep punya sound, then boleh angkat keluar. Jangan bergerak dia dulu. Okey, bacaan 2.6. 2.6 specimen ialah 2600 ppm, 2600 ppm parts per million. Okey, so this one, kita press this one now, masuk sini. Tengok berapa bacaan bagi 2 sudu punya salt. Okey. Okay, from here you tengok sini ialah 4.9 parts PPT, parts per trillion. Tapi pun panggil ialah 4,900 ppm, 4,900 ppm. So it's more salinity lah, lebih masin lah ini. Okay, so swimming pool depends on you punya salt machine device. Ada sometimes ialah dia perlu 3,600, sometimes dia perlu 3,000 boleh function. So depends on what type of you punya salt machine, punya generator. Baru you boleh dapat bacaan untuk bagi dia lebih banyak salt untuk memenuhi dia punya keperluan mesin berfungsi. Paling penting sebelum you tutup simpan, you kena cuci dulu. Kerana ini sensor sudah melekit dengan dia punya salt air dalam sini. Ini sensor ialah sini. Kan? So you mesti cuci sini. Tak boleh sentuh dengan tangan. No. So after that, pergi ke shower punya tempat ke mana pun tempat, kasih basuh dengan air. Macam ini. Okay. Basuh dengan air. Sama sentuh sini, basuh dengan dia, bagi dia clean semua. Ada melekit ke atas dia punya sensor. Agak-agak 1 minit lah, cuci 1 minit.